Even dah test pun kadang-kadang ada gak terkucil sana sini. Ini kita bukan cakap lah, pengeluar lain pun ada benda sama. Motor apa? Porsche 911. Enggak tak ni. Ada lagi. Alamak. Kereta sedap-sedap lah lalu. Lepas sekali. Alphard pun nak juga. Peti sejuk pun nak luma juga. Okay. Sebentar lagi dalam Gear 6 Motor Focus, Yamaha lancarkan 4 model baru di Carnival Gen Blue 2026. Yamaha Y16 dengan lampu jelmaan semula SRV. Ada model limited edition livery Prema Pramac, dapat jajan pancing pencuci. Dan akhirnya Yamaha mendengar permintaan peminat dia, XSR 155. Model keempat Yamaha S-Max 300 Tech Max dengan tanda harga RM28,499 Malaysia. Perlumbaan motor autoclass 150cc, siapa lancarkan dulu? Enforce dah payung gambar clay model. Skuter 2502 dapur yang dinantikan ramai, SWM SC250X. Hujung tahun ni Enforce bawa dia test kat Malaysia. Tapi ni dua dapur jenis macam mana? Pakai crank angle berapa degree agaknya? Modenas akhirnya umumkan Kawasaki KLE 500. Diam-diam je dia orang buat kerja Tahu-tahu sampai. Makin meriah nampaknya segmen adventure kelas pertengahan ni. Honda EDV 160 Road Sing dengan Spider-Man Edition. Ada tak peminat Spider-Man kat sini? Kymco buat kejutan dengan model Exciting BS 400 dengan tanda harga yang agak murah untuk sebuah Kymco. Lagi dan lagi skuter 180cc daripada Aveta. Kali ni Aveta dengan Vanguard 180 dan Vanguard 250 Limited Edition pun dilancarkan. Dan yang terakhir kita ada satu skuter premium direct daripada France, Peugeot XP400 LIP Limited Edition. LIP ni bukan je nama buat jam ke? Tekan button subscribe kalau tuan-tuan daripada platform merah dan tekan button follow kalau tuan-puan daripada platform biru. Dan yang paling penting, sit back, relax dan enjoy the show. Mempersembahkan host kita Nafis dan Fendi. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan tachau kepada semua sekutu Gear 6. So hari ni kita akan buat episod pertama kita dalam Gear 6 Motor Focus. Gear 6 Motor Focus. So kita akan membincangkan berita update terbaru dalam dunia pemotoran yang terjadi dekat Malaysia ni. Tanpa melengahkan masa, kita nak ceritakan berita yang terbaru daripada pengeluar Yamaha. Apa berita dia, Fendi? Baru-baru ni Carnival Gen Blue Yamaha ada lancarkan 3 motor sekaligus. Yang pertama, Yamaha Y16 ZRR. Ini model ni baru je launch dekat Vietnam bulan lepas. Bulan ni dah masuk Malaysia dah. So kalau macam kita tengok dia punya design tu, dia macam controversial sikit. Daripada dia punya peminat-peminat tersendiri lah. Tapi biasalah benda ni, Fendi kan. Kalau ada model baru je, ada je benda tak kena. Tapi bila dia dah dilancarkan nanti, ada je orang beli kan. Betul. Lepas tu dia banyak juga update, so berbaloi. Contohnya dah dapat traction control. Dia punya engine tu walaupun engine yang sama, dia dah bertambah 0.8 horsepower. Dan juga ada juga intake twin funnel yang macam dekat MT-09, di mana bunyi engine akan sampai kepada rider. So satu upgrade yang not bad lah untuk sebuah kapcai. Dan satu lagi yang paling penting, harga yang diumumkan oleh Yamaha lebih murah RM500 daripada model Y16 ZR yang lama. Tapi itulah masalah dia kalau Yamaha ni. Kalau kita tengok komentar-komentar, kita akan benda yang dia orang akan bincangkan pasal harga lah, Fendi. Benda ni kita tak boleh nak elak lah, Fendi ya. Itu bukan salah Yamaha, bukan salah kita. Benda tu sebenarnya tertakluk juga kepada kita. Kalau rasa mahal, jangan beli. Itu je. Benda-benda macam ni kadang-kadang benda permintaan tinggi ni memang kedai main harga lah. Sebenarnya tak kisah apa brand pun. Tonton pun tahu, brand satu lagi tu, bila permintaan dia tinggi, kedai makan harga. Dan motor kedua daripada Yamaha, apa dia model dia, Fendi? Ini model limited edition untuk Y16 ZRR, iaitu Prima Pramac Racing Replica. Dia lebih mahal RM2,500 daripada yang standard. Tapi apa yang anda dapat, livery memang styling macam toprak lah daripada Pramac Racing dekat MotoGP. Dan juga yang paling penting, monoshock all-in.
Yang tu memang setting khas untuk Y16 ZRR tu. Ini baru betul bila kau tukar livery dia, livery MotoGP, takkan dia punya livery dia cantik kan, kena ada upgrade pada dia punya jajan-jajan lah. So bila dia pakai Ohlin monoshock, itu it's something lah. Dan saya nak value dia naikkan value dia. Dan saya nak kat sini saya nak tambah itu, tengok daripada member kita saudara Amirul daripada Mekanika kan, dia post dekat dia punya FB, dia kata ini kalau pergi solat Jumaat ni bawa motor Prima Pramak ni, kalau imam belum salam pun dia dah salam dulu. takut dia punya Ohlin tu hilang. Sekarang ni baru kita beralih ke model kedua kita. Kan ada benda nak cerita lagi ni Wendy? Yang kedua adalah model XSR 155. Ini yang ditunggu ramai. Memang ramai tunggulah. Antara sebab dia macam ada juga kita baca dekat komentar kita. Dia kata sebab lampu bulat dia dengan seat bersambung tu. Betul ke? Kau rasa macam tu ke Fendi? Memang design tu nampak memang nampak tak tahu. Lebih sedap mata memandang pada selera orang Malaysia kot. Memang kita tengok kita ada taste, kalau minat taste retro tu memang akan lebih cenderung kepada XSR lah berbanding adik-beradik dia yang terdekat MT-15 naked juga. Macam pada saya lah, dia orang Malaysia ni suka design-design yang selamat macam ni, relax, santai, nampak dia tak terlalu agresif. Sebab CC dia 155 je, horsepower yang dihasilkan pun tak sampai 20. Tapi untuk 150 kira tinggi. Tapi motor 20 horsepower ni dia kena design yang relax, tak terlalu agresif, kena cucuk kat highway, kena ayam-ayamkan dengan motor biasa. Dia tak adalah menjatuhkan maruah sangat. Kita beralih ke motor kita yang ketiga daripada Yamaha. Motor ketiga pula X-Max 300. Yang ni basically sangat similar lah dengan X-Max 250 sebenarnya, yang baru dilancarkan tahun lepas. Cuma yang 300 ni kita nampak lebih premium dari segi finishing, dan juga yang penting engine dia lah 292cc. Kalau kita compare kan X-Max 250 dengan S-Max 300 ni, daripada luaran dia ada beza ke? Luaran dia memang nampak dekat kemasan, contohnya dekat seat dengan dekat dia punya glove box dia ada kemasan yang nampak premium sikit lah. Tapi kalau kita korek mana ada stiker tulis 300, tak ada. Memang sekali imbas atas jalan memang tak tahu beza 250 atau 300. Kalau kat mata kasar kita tu memang tak dapat beza lah. Kalau orang yang penting kan sangat benda ni, aku ni bawa 300cc bukan 250cc, dia tak jumpalah beza dia. Tapi kalau orang penting kan perbezaan performance, tuan-tuan akan enjoy motor tu. Beza harga dekat 3,000 lebih. Itu sebelum masuk kedai lah. Tapi apa yang anda dapat, tambah lagi 5 horsepower dan tambah 5 Nm of torque. Ada kedai saya tengok dah ada start advertise dia punya harga tu sampai 32k. Ada agak yang dah start marah kat ruangan komen tu. Tapi faham-faham lah Yamaha kot. Bagi saya okey lah penamaan harga 5k. Buat macam mana kan, model famous sangat. Tapi sebenarnya agak surprise jugalah dia masukkan model 300cc kat pasaran Malaysia ke ni. Sebab kita pun tahu regulation lesen, perkelasan lesen dekat Malaysia ni lebih kepada untuk pasaran motor 250 ke bawah. Tiba-tiba dia keluarkan 300cc. Mungkin dia orang nampak peningkatan pattern rakyat Malaysia beli motosikal 300cc dan ke atas. Betul tu. Sekarang ni nampak naik lah segmen 300 ke 400cc dah makin naik. So Yamaha mungkin lebih confident lah kat situ. Dan kalau kita tengok pun 300cc ni masuk pasaran Malaysia bukanlah benda yang baru. Kita ada nampak model Zontes keluar, Zontes 350. Dan kalau dulu pun Ninja pun pernah senyap-senyap keluarkan 300cc kat pasaran Malaysia, tapi tak banyak lah. Sekarang ni Yamaha pula buat. Biasa ni Yamaha ni play safe, tapi kali ni dia orang berani. Okay, sekarang kita beralih kepada kita pergi ke camp M-Force pula. M-Force dah kongsikan dua model yang diorang tengah tunggang uji dekat China tu. Di mana M-Force pun join terlibat sama dalam pembangunan kat sana. Yang pertama, Kapchai Auto Clutch 150cc. Dia punya claim model lah. So dekat peringkat awal design lagi. Kita pun tak pasti lagi lah. Daripada sumber-sumber kita, ada kemungkinan yang penting dia engine dia 150cc auto clutch lah. Okey, yang satu lagi model yang memang dah nampak di tunggang uji dan dah dipamerkan pun dekat Malaysia Bike Show yang lepas, iaitu model SWM SC250X Twin.
Ini skuter gaya adventure dengan enjin 250cc parallel twin. Ini memang rare lah. Satu lagi, dia pakai transmisi CVT dengan pacuan rantai ke tayar belakang. Tapi yang masih menjadi tanda tanya lagi konfigurasi inline twin tu sendiri. Adakah dia orang akan pakai enjin inline twin 270 darjah ke, 360 darjah ke, ataupun 180 darjah ke? Dah ada yang saya tak tahu ni, Fendi. 270 darjah katanya baru nak dibangunkan oleh CF Moto. Tapi itu kita punya lain cerita lah. Tapi sekarang ni untuk SWM ni kita tak tahu. Dia dah ada bunyi teaser bunyi ke apa ke? Bunyi dah ada. Dia just flyby lah dekat lita track kecil dia tu. Kalau dengar balik tu macam cenderung pada 180 rasanya. Sangat smooth lah. Lepas diorang uji dekat China tu, diorang akan bawa ke Malaysia hujung tahun ni, bulan November, untuk diuji kat Malaysia. Belum lagi lancar. Jangan kelang kabut. Masih belum lancar. Belum ada harga. So benda ni penting sebenarnya. Dia R&D dekat luar negara. Tak kisahlah mana-mana pengeluar pun, dia kena uji juga dekat jalan raya Malaysia ni. Sebab cuaca pun dah lain, keadaan jalan pun dah lain. Senang kata persekitaran dia dah lain, dia kena uji kat tempat yang pasaran dia nak keluarkan tu lah. Benda ni penting. Dia akan jalankan. Biasa ni Enforce kalau dia try kat jalan Malaysia ni puluh-puluh ribu kat dia test kan. Betul. Ujian Makan ketahanan dia lah. Even dah test pun kadang-kadang ada gak terkucil sana sini. Ini kita bukan cakap Enforce lah, pengeluar lain pun ada benda sama. Motor apa? Okay, next daripada kem Modenas pula. Modenas kita tahulah dia ada, bawah dia ada Kawasaki dan Kymco. Dua-dua ada model terbaru untuk minggu ni, iaitu Kawasaki dia ada bawa KLE 500 Moto Adventure style ni. Dan Modenas patutnya kita ada dijemput untuk pelancaran satu model. Pelancaran ke teaser ke apa? Itu menurut sumber dalaman katanya dia orang plan nak lancar Kapcai. Tapi mungkin tak habis R&D lagi. Mungkin kena postpone sikit lah. So kena sabar sikit lah. Kemungkinan besar dia model auto clutch dia macam yang kita dimaklumkan sebelum ni lah. Dia nak lancarkan model auto clutch untuk 150cc ni. Persoalan yang paling penting kat sini, Afas pun kita dengar nak lancarkan model auto clutch 150cc. Modenas, Enforce. So antara tiga je nama ni, persoalan dia mana satu yang akan lancarkan model 150cc dengan auto clutch ni. Kalau kita tengok peningkatan permintaan motor auto clutch ni sekarang makin meningkat lah. Macam pelik jugalah pada saya, sebab masa kita muda-muda dulu, Fendi, orang lagi nak motor clutch rasanya. LC pun dapat clutch tangan sebab ada permintaan. Orang modified Chris jadi model ada clutch tangan, tapi benda berubah mengikut kitaran zaman. Sekarang permintaan motor yang convenient makin tinggi. Ada orang nak skuter, ada orang nak ada kawalan gear gak, tapi dia tak nak clutch. Kita balik kepada Kawasaki KLE 500. Harga yang diumumkan adalah 32,900. Enjin dia sama macam dekat siri 500 Kawasaki yang lain, seperti Eliminator, Ninja 500 dan juga Z500 lah. Enjin yang sama je. Cuma dalam kerangka style adventure. Berat dalam 195kg. Dan dia punya ground clearance tu agak rendah sebenarnya, tak sampai 200mm. So sebenarnya adakah ia masih adventure? Itu wallahualam, kena try dulu. So saya nak tambah, enjin KLE 500 ni pakai, kita ada test Eliminator 500, kita ada try itu model Z500. Saya rasa saya memang suka karakter enjin 500cc daripada Kawasaki ni. Dia memang macam motor-motor yang pakai enjin ni, dia ringan, nimble, rasa bawa 250 tapi lagi powerful. So kalau ada peluang untuk test ride nanti, memang tak sabar nak test. Saya suka enjin 500cc daripada Kawasaki ni. Karakter dia walaupun 180 degree ni orang kata bunyi dia boring ke apa, tapi feel bawa dia memang best. Okay, seterusnya kita ada Kymco Exciting VS400. Model ni pun baru je lancar beberapa hari lepas. Yang bestnya, motor ni dah dipamerkan dekat Malaysia Bike Show. Masa tu tak ada harga lagi lah, tapi hari ni kita dah tahu harga dia tak sampai RM28,000 pun untuk sebuah skuter 400cc daripada Kymco Taiwan. Ini memang yang agak mind blowing lah, sebab harga tu sangat kompetitif dengan skuter dari China juga. Surprise sebab selalunya Kymco ni dia jual harga biasanya tinggi kat Kymco punya harga kan. Dia premium betul. sikit daripada China punya pengeluar lah, tapi dia murah sikit daripada Jepun. Tapi bila dia lancarkan model ni harga RM28,000, sebenarnya agak murah lah untuk sebuah Kymco.
Yang mana tahulah Kimco punya quality, right feel dia macam mana, well engineered dia motor. Betul. Ada sikit-sikit lah yang mungkin turn off bagi setengah orang. Contohnya, dia orang nak bila beli skuter 400cc, dia orang expect nak meter TFT, feature yang gempak-gempak. Sebenarnya Kimco ni dia lebih kepada analog, masih pakai meter LCD. Tapi siapa yang hargai tu, dia je yang tahu rasanya kot. Macam saya suka meter analog ni, feels macam motor retro ke apa. Macam R1290 ni dia pakai meter analog, best. Dia rasa retro sikit. Nanti kita review. Okay, moving on. Motor seterusnya Fendi. Dari Honda pula. Honda memang dah lancarkan ADV 160 versi Roadsing, lancar masa Malaysia Bike Show yang lepas. Tapi yang terbaru ni, dia umumkan limited edition, iaitu Spiderman Edition. Dia keluarkan 300 unit saja, datang dengan livery memang fully Spiderman inspired lah. Sempena movie Spiderman Brand New Day yang baru masuk pawagam baru-baru ni. Harga dia mahal sikit, RM500, tapi apa yang anda dapat livery tu, dan juga ada merchandise khas daripada Spiderman, dan juga emblem nombor 1 hingga 300. So kalau livery ada tambahan harga 500, so bagi saya berpada-pada lah. Sebab kita dapat livery dengan ada gula-gula merchandise sikit. Kalau letak lebih pada tu dah tak masuk akal lah. 500 okey lah tukar livery. 500 dulu okey. Okey, habis dekat Honda. Sekarang kita beralih kepada motor apa Fendi? Ada kita daripada Aveta pula. Aveta baru-baru ni dia umumkan 2 model baru, iaitu Vanguard 180 dan juga Vanguard 250 Limited Edition, sebanyak 688 unit sahaja. So Aveta ni dia banyak keluarkan 180cc punya model. Dia nampak peningkatan trend motor lebih daripada 150cc. Tapi pengeluar Aveta ni antara yang banyak masuk ke segmen ni. Dia ada beberapa model lah Fendi. Ada berapa Fendi? Sebelum ni dah ada Nova 200, dah ada Viper 180, dah ada Vanguard 180 ni pula. Kalau ingat lagi, dia orang ada juga skuter hybrid, tapi itu 150cc lah. Tapi itu dah lama tak ada update lah. Tapi ini nanti kan kita memang tengah plan untuk model-model ni untuk bawa dia ke Pantai Timur. Kalau dapat test ride sepenuhnya dan kita compare dengan model yang terdekat, InsyaAllah kita akan usahakan lah. Kita nak buat vibe kita punya vlog tu lah. Macam kita pergi Cameron, kita pergi Penang. Kalau pergi Cameron tu Fendi ada join dengan Poji, cameraman kita. Penang Fendi tak ada. Tapi kali ni kita ke Pantai Timur, kita 3 orang. Tengoklah kita nak bike camping ke apa. Plan masih sama-sama lagi, InsyaAllah akan jadi. Okay, moving on. Lepas tu Aveta, macam kita tahu dia ada bawa brand Peugeot. Untuk brand Peugeot, kita tahu ada sebuah skuter 400cc iaitu XP400. Dia ada pamerkan dekat IOI hari tu, limited edition, iaitu dia collab dengan jenama pembuat jam ikonik daripada France, iaitu LIP. Dia orang collab untuk hasilkan 50 unit saja untuk seluruh dunia, dan nombor ke-7 ada dipamerkan kat Malaysia. Yang tu pun dia plan nak jual, tapi harga belum diumumkan lagi. Tapi kalau kita tengok yang standard je, Peugeot XP400 tu pun harga dia dah 43,900. Yang ni limited edition, korang rasa berapalah harganya agaknya? Dia Peugeot ni dia ada dekat premium punya segmen lah. Harga dia janganlah kita expect harga dia akan rendah. Dia ada dekat premium punya segmen. Dia punya finishing pun lain, gadget yang kita dapat pun lain lah. Betul. Jangan expect harga dia rendah. Satu lagi dia CBU. Dia memang dipasang sepenuhnya di kilang dekat Perancis. Itu memang tanda-tanda dia akan jual harga tak mampu milik lah. Sekejap aku nak ambil helmet. Ambil. Okey, dalam Gear 6 Motor Focus ni kita bukan bincangkan pasal motor-motor je lah. Secara general dia, apa-apa pun kita akan cerita dalam episod ni. Contoh dia macam helmet ni. Kita sebenarnya dah dapat lama helmet ni, tapi tak pernah cakap pun pasal helmet ni. Sebab aku rasa helmet ni memang baik gila lah untuk harga yang kita bayar dia kan. Helmet untuk helmet open face ni, ini antara yang paling solid yang pernah kita pakai setakat ni. Kalau kita tengok visor dia memang ekstra tebal. Ini memang sangat membantu dari segi protection daripada angin dan juga kalau berlaku crash lah. Tapi memang membantulah. Angin memang sangat kurang bila pakai visor macam ni. Okey, saya nak tambah atas experience saya sendiri lah. Helmet daripada Yohei ni, biasanya kalau open face ni saya tak suka. Kalau kita bawa dalam keadaan laju 180 macam tu, dia akan rasa macam tekan sikit kita ke belakang, macam tak sedap sangat lah.
Tapi ni dia feel dia macam helmet open face yang mahal. Nice weh. Kau apa rasa? Itu kau bawa motor apa itu? Memang laju masa tu, tapi memang rasa helmet ni memang solid, macam full face rasa dia. Even helmet full face, kalau yang helmet full face yang mampu milik lah kadang-kadang sama rasa macam helmet Rasa tertekan macam muka. Tapi yang ni nice lah untuk sebuah open face. Memang bang for a buck lah. Harga dia sebenarnya sangat affordable harga dia, tapi kita dapat kualiti yang macam ni. Dan Yohei ni sebenarnya bukan je nama baru pun. Dia nama ni, kilang dia dekat China tu memang dia dah buat helmet memang dah bertahun dah. Dan dia juga tolong buat untuk beberapa brand lain juga. Yang kita tak boleh nak reveal. Sebenarnya bukan kita, dia tak cakap pun, tapi dia bagi hint-hint lah model apa yang Yohei pernah pasang. Tapi model terkenal lah, tapi kita tak boleh nak reveal. Boleh dapatkan helmet ni pada link kat bawah, kita ada sertakan. Yang ini dia pakai visor clear, dia ada banyak lagi colour lain. Okay, so tak ada apa-apa lagi kan. Kita akan jumpa dalam episod yang akan datang lah. So minta maaf kalau ada kekurangan kat dalam video ni, sebab ini first series untuk ni. Kita memang design series Gina Motofocus ni untuk express punya video lah. Kita editing dia simple-simple je. Kita nak video ni ada berita baru, kita cerita, terus post, edit-edit sikit, terus post je. Itu dia matlamat video ni. Betul tu. Kita nak sampaikan kita ni secepat mungkin kepada penonton. InsyaAllah kalau boleh ada berita terbaru, kita kumpul dalam seminggu 2 ke, kita insyaAllah kita buat lagi lah episode macam ni. Sebab kalau macam artikel ke kita post tu, kita tak dapat nak elaborate lebih sangat. Kalau kita borak-borak macam ni, banyak benda kita boleh cakap dengan dia. Kita boleh tambah-tambah ke apa kan. Mungkin episod depan kita akan tunjuk komen-komen daripada penonton ke apa kan. Yang ini kita short period lah, kita rancang terus nak record dia. Alamak, lupa lah nak screenshot komen-komen daripada penonton. Nanti next episode kita akan buat kan. Betul. So kalau ada apa berita-berita baru pasal kita pun, kita akan dalam video ni kita boleh sampaikan. Selain dari artikel kat Facebook, mungkin kita share time waktu macam ni. Waktu ni. So tak ada apa-apa nak tambah. Setakat ini sajalah video kita pada kali ni. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel Gear 6. Sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi tak jadi, jangan entah 20 minit tak jadi.